Salam sejahtera, selamat datang ke siaran Nangapoy TV, saluran informasi warga sekolah. Anda bersama kami untuk berita SK Nangapoy. Saya Benjamin Seroy. Dan saya Ariza Martina. Kami akan membawakan laporan khas mengenai ceramah pencegahan penyakit denggi dan rabies. Pada 22 April yang lalu, SK Nangapoy telah mengadakan program ceramah kesehatan, yaitu tentang pencegahan denggi dan penyakit rabies. Program ini melibatkan semua murid, guru, dan kaki tangan sekolah. Turut diundang penolong pegawai kesihatan persekitaran dan juga pembantu kesihatan awam dari pejabat kesihatan daerah Kanawit untuk memberikan ceramah kepada murid-murid serta kaki tangan sekolah. Tujuan sekolah mengadakan program ini bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid tentang bahaya penyakit denggi dan rabies yang semakin membimbangkan. Penyakit denggi yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, Aedes serta rabies yang berpunca daripada gigitan hewan berjangkit seperti anjing boleh membawa risiko kematian jika tidak dicegah dan dirawat dengan segera. Oleh itu, pendedahan awal amat penting bagi membentuk sikap pencegahan dalam kalangan murid. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita teruskan dengan laporan wartawan di lokasi. Kita bersama rakan wartawan kita yang menemu dua pegawai kesihatan di lokasi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Red, wartawan TV PSS SK Nangapoy. Bersama saya sekarang ialah pengawal kesihatan dari daerah Kanawit. Boleh Encik perkenalkan diri? Okey, nama saya Max Wedal Ana Edward, pegawai kesihatan di Pejabat Kesihatan Daerah Kanawit. Terima kasih Encik. Saya teruskan dengan beberapa soalan untuk diajukan kepada Encik. Soalan pertama, apakah kes denggi di daerah Kanawit ini tinggi dan apakah langkah pihak Encik untuk mengurangkan kes denggi di daerah Kanawit? Okey, kes di daerah Kanawit sekarang kita ada 3 lah. So pada tahun ini adalah pada tingkat yang paling rendah lah. Dan langkah-langkah kita buat adalah kita ada buat fogging, kawalan dan berupa pencegahan juga kita ada buat di semua tempat berisiko, terutamanya di Pekan Kanawit, Pekan Ngemah, Pekan Macan dan tiga tempat penempatan semula lah, iaitu Nengah Tadak, Jagau dan Ngungun. Soalan kedua pula, pernahkah di Kanawit ini mempunyai kes seorang gigitan haiwan yang terkena jangkitan rabies? Di Kanawit setakat ni pada tahun ini kita belum ada terima lah. Tapi untuk kes gigitan kita ada banyak lah. Tapi kes gigitan tersebut belum confirm untuk rabies. Dan pada tahun 5 tahun ke belakang kita ada kes lah di sekitar daerah Kanawit untuk rabies. Terima kasih Encik atas kesudian Encik jawab soalan-soalan daripada kami. Saya harap saya dan kawan-kawan semua dapat belajar sesuatu pada hari ini. #mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian daripada saya, wartawan lapangan daripada TV PSS. Kita kembali ke bilik berita. Terima kasih atas laporan temu buah tersebut. Sekian saja laporan berita dan dari bilik berita Nangapoy TV. Teruskan bersama kami untuk pelbagai berita dan informasi menarik. Saya Ariza Martina.
Dan saya Benjamin Sero. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.